tangga ketiga Liga Super musim 2025. Dua keputusan seri dicatatkan dan satu kemenangan untuk Sabah. Dan berbicara mengenai lebih terperinci aksi membabitkan Terengganu dan juga Sabah. Betul, Azwar. Kedua pasukan perlukan tiga mata, Bilo dan juga Safawi, dibantu oleh Safwan Mazlan dan juga Faris Rifki jika mereka ada bola dan cuba menggerakkan pergerakan menyerang. Sementara itu baru dimulakan oleh Dinesh membuat pas untuk Kumaren yang berada di dalam kawasan kotak penalti. Biasa menjadi orang yang cukup penting apabila pasukan Sabah ingin melakukan pergerakan terutama di kawasan tepi dan untuk pasukan sekali lagi Kumaren berjaya mendapatkan crossing untuk memastikan ada peluang untuk Stuart Wilkin membuat percubaan. Tetapi kalau kita lihat balik ada option lain, namun sejurus saja melihat ke belakang, tiada bantuan ataupun tiada pergerakan susulan diberikan oleh rakan-rakannya. Dan kini hantaran berbahaya untuk Darren Law dengan lepaskan percubaan dengan jaringan pertama. Stuart Wilkin sebenarnya yang berjaya untuk melakukan larian dari belakang, akhirnya membebaskan dirinya daripada perangkap offside. Ya, setuju Azwar. Kalau tadi kita lihat ada pergerakan sebegini tetapi tidak menjadi, dan kali ini menjadi larian yang on timing yang baik daripada Stuart Wilkin dan hantaran daripada Sadil juga secukup rasa untuk memastikan Stuart Wilkin ada ruang yang banyak untuk memastikan mendapatkan jaringan untuk pasukan Sabah. Dan dan jika ada pemain lain di kawasan kanan, saya rasa mungkin ada ruang yang lebih besar untuk Safawi membuat hantaran kepada pemain. Ismail Lakin ada! Wow! Lonjakan tinggi meskipun diawasi oleh Ardines juga melakukan hal yang sedemikian. Ya, masih lagi pergerakan split second mempercepatkan pergerakan bola, dan kita boleh nampak tadi satu crossing yang cukup baik daripada Akia di kawasan Papos, dan di situ ada Ismail Lakin Ade melonjak untuk mendapatkan tadukan yang cukup sempurna untuk memastikan pasukan Terengganu dapat menjadikan gol pertama pada malam ini. Ismail Lakin Ade memenangi bola di kawasan bahaya, dan Nelson Bonilla sepatutnya membuat percubaan terus, tetapi apabila pasukan Sabah menangi bola itu kembali dan bola itu pergi di kawasan tengah, dan di situ ini yang saya ingin katakan sebelum berlakunya perkara itu, Kumaren sekali lagi mampu membuat crossing yang baik, dan kita boleh nampak Safwan Mazlan agak lambat untuk menutup ruang, dan sekali lagi bola itu betul-betul pergi di kawasan kotak penalti dan pergi di kawasan belakang, dan di situ ada Sadi Ramdhani dan ingin cuba membuat shooting. Pemain Terengganu ikut betul-betul dalam, jika keluar sedikit antara daripada Sadi Ramdhani, saya percaya peluang ataupun ruang tu lebih besar untuk Talmo. Antara yang baik di kawasan Papos, tapi mungkin lonjakan Sifu Puentes tidak satu assist yang baik daripada Safawi menggunakan dada, tetapi sayang apa yang sepatutnya dilakukan oleh Nelson Bonilla perlu lebih on point untuk membuat percubaan, kerana bola itu betul-betul datang kepada beliau, dan mungkin bukan kaki dominan. Pegang Sifu atas Dinesh yang terus melakukan hantaran ke dalam kawasan penalti. Sadi Ramdhani mengintai dari ruang dan titik yang gagal untuk dilihat oleh mana-mana pemain pertahanan Terengganu. Selepas Dinesh, hasil daripada memenangi bola di kawasan tengah, dan Ardines membuat crossing yang baik, yang bahaya di kawasan tengah pintu gol pasukan Terengganu, dan kita boleh nampak Sadi Ramdhani daripada belakang membuat larian sedikit ke hadapan untuk memintas Faris Rifki untuk membuat tanukan untuk menjadikan gol kedua untuk pasukan Sabah, dan seharusnya Faris Rifki lebih cepat yang untuk pergi ke arah bola untuk mengeluarkan bola itu, tetapi dengan kebijaksanaan Sadi Ramdhani dan bola daripada Ardines juga cukup baik untuk memastikan pasukan Sabah mendapatkan percubaan daripada Kumaren, tetapi bola itu kalau kita lihat agak ada kelajuan yang tinggi untuk mendapatkan jaringan dan nasib Syed Nasrul Haq berjaya untuk menafikan percubaan yang baik daripada Kumaren. Masih lagi pergerakan menyerang dilakukan oleh pemain Terengganu bermula di kawasan tepi. Sepatutnya kalau inilah yang saya cakap tadi,
perlu crossing-crossing yang baik terhadap Darren Lock. Tetapi ya peluang yang cukup besar, potensi yang besar untuk menjaringkan gol. Tetapi mungkin sedikit leka apabila dia membuat tandukan disebabkan Syed Nasrul Haq. Pertandingan antara beliau dan Ya, cuba membuat early cross, tetapi bola itu tidaklah terlalu baik dan terlalu tinggi, dan Akia yang berada di kawasan itu cuba. oleh pemain-pemain Sabah. Ya, setuju Azwar. Kalau kita lihat ada 3 ataupun 4 pemain di hadapan Syami, tetapi tidak salah sebenarnya membuat percubaan sebegini kerana ada ketika gerakan yang baik dimulakan oleh Main Awad mempercepatkan pergerakan bola. Nampak di mana Ismail Akinadi berada membuat through ball, tetapi apabila bola itu hilang, ya ini satu gerakan yang masih lagi dalam keadaan yang terbaik juga, dan daripada Telmo dan ya Jeffrey Chu mungkin ya cukup segala-galanya percubaan daripada Safawi, kelajuan, target, tetapi tiang menjadi penghalang, dan bola itu datang kepada Ismail Akinadi, dan sayang tapping cuba dilakukan oleh Ismail Akinadi agak tersasar. Peluang terbaik Terengganu untuk menyamakan kedudukan. Ya, sayang gerakan daripada Safawi tadi agak lambat pemain lain untuk mendapatkan untuk memberi bantuan, tetapi apabila pemain Sabah memenangi bola, dan ini yang berlaku counter attack yang hampir-hampir baik dan juga on point untuk mendapatkan percubaan. Ya, cuba membuat crossing di kawasan near post, dan di situ ada Daniel Ting, dan bola itu tidak sampai sebenarnya, dan Syarul Nizam berjaya membuat tampanan, dan bola itu masih lagi berada dalam kawasan bahaya dan memenangi bola itu kembali. Cuma mungkin ada perebutan di antara Daniel Ting dan juga Syarul Nizam. Ya, crossing yang cuba dilakukan oleh pemain Terengganu Airi, dan bola option lain. Sini bagaimana antarannya dilakukan. Ruang besar juga bagi Syami. Memang bola itu betul-betul di kawasan hadapan, dan Syami. Tak Safawi, encongan terus. Oh, masuk! Wow! Kadang-kadang anda memerlukan nasib. Skuad Terengganu dalam sangat Liga Super, dan kita lihat bagaimana. Ya, kalau kita lihat balik, Jeffrey Chu berada di kawasan itu, dan Damian Lim juga agak lambat untuk menutup ruang itu, dan sepatutnya dia memberitahu pemain lain untuk duduk di kawasan tiang gol, dan Safawi dengan bijak membuat percubaan ataupun sepakan penjuru di kawasan near post untuk memastikan pasukan Terengganu mendapat jaringan yang kedua, dan saya percaya Safawi memang ingin melakukan yang dilakukan oleh Hairi Hakim terhadap Chico Nelson. Ya, situasi yang agak bahaya apabila Telmo membuat tandukan ke dalam bola itu kembali, dan kita boleh nampak ada 3 pemain cuba pergi ke arah bola untuk mendapatkan tandukan, dan seperti biasa kita tahu dengan ketinggian, ya, beliau cuba mencuri dalam keadaan ini untuk memastikan ada ruang di kawasan near post, tetapi sedikit tersasar. Ini penukaran ataupun rotation yang saya katakan, tetapi ya masih lagi gerakan-gerakan yang tidak on point. Gerakan yang dilakukan oleh Sto Wilkin ini. Ya, satu aturan gerakan yang baik dimulakan oleh Farhan, membuat through ball terhadap Sto Wilkin, dan dengan kepatasan Sto Wilkin membuat chipping menggunakan kaki kiri, tetapi sayang tiang sekali lagi menafikan